Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Iyah hari ni. Pagi ni Nek Iyah nak tanam kakung, sahabat-sahabat. Oh, sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, sahabat-sahabat. Nek Iyah ni duk. Duk nitah kat Facebook, kat TikTok, hak kakung 3 cabang. Jadi Nek Iyah ni mimpi-mimpi nak tanam kakung 3 cabang ketek lah weh, nak terah. Dah ke mana cerita. Nek Iyah pun belilah benih kakung 3 cabang. Ni benih kaca bendi. Katanya kaca bendi hok buah banyak. Nek Iyah beli dulu. Katanya kakung 3 cabang ni dia sedap, manis, rapuh. Cabang molek, derah boleh tuai. Jadi kita cuba. Sebenarnya Nek Iyah banyak lagi benih kakung. Tapi terjebak dengan kakung 3 cabang ni, kita terah apa-apa. Gini. Ni Nek Iyah beli benda ni. Tong ni. Tekahnya. Nak buat baju ni. Tanah ni. Sahabat-sahabat, kita akan bubuh semuanya lah. Okey, sahabat-sahabat, Nek rasa Nek nak tanam 3 dah, 6 aje lah. Kena renggang sikit sebab dia cabang tu kan. Kangkung 3 cabang. Begini sahabat-sahabat. Zoom dekat sikit. Yang rasa Nek Iyah nak tanam gini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, lepas tanam kita kena siram sikit. Ya tak aduk benda nyiram. Cuk. Kena beli benda nyiram.
Okey, semoga hidup subur lah. Okey, sahabat-sahabat. Ni green okra. Ni benih kacang bendi. Nak beli juga. Nak rasa nak tanam sini 2-3 pokok Bagaimana cerita? Katanya molek juga ni. Okey. Sikit je benih je. Nanam sini sikit. 5 pokok tu. Tak banyak-banyak tak habis makan. Nak tanam 5 pokok Pengalaman nak tanam lepas-lepas dah. 5 pokok ni tak habis nak makan. Bagi kat orang. Ni benih dia. Nak akan bubuh 2 lah. Mana kalau tak hidup sepokok, ada sepokok lagi. Okey. Oh ya Allah ya Tuhan. Lupa ni sahabat. Lupa. Okeylah sahabat-sahabat ni. Pokok benda ni nak ya ni. Pokok akadani model tumbuh. Berkenaan dengan keluluk tu dia orang tak bagi atur lagi. Sahabat-sahabat ni tengok paku hijau nak tanam. Nak beli dengan orang. RM5 sepokok tumbuh. Nak rasa nak beli lagi. Nak penuh batas ni. Ni cili ni. Cili keriting. Cili keriting Indonesia tu. Ni. Ni dia ni. Kesung ni memang tak molek lah. Kurang air kot. Setakat ni lah dulu video ni ya. Pagi ni nak tanam kakung 3 caban dan kacang bendi. Semoga hasilnya memuaskan lah. Okey gitu. Sebab dia terpesona dengan kakung tu. Nak kakung melambuk dah si pandang. Kita terpesona dengan benih tu, kita cuba macam mana. Apa boleh kita berkongsi. Katanya goreng pun sedap lembut dah. Rapuh serba manis gitu. Okeylah sahabat-sahabat nak mohon maaflah segala kekurangan sana sini, mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih banyaklah support ni ya. Semoga kita semua berada dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, jumpa di live video. Bye bye.